Baru-baru ni pihak KWSP ada mengumumkan beberapa inisiatif baru yang diperkenalkan yang mana diperkatakan untuk membantu pencarum-pencarum KWSP. Antara yang menariknya yang banyak mendapat perhatian, yang banyak persoalan timbul yang ditanya kepada admin adalah berkaitan dengan iLegacy yang mana pencarum dibenarkan untuk memindahkan sebahagian daripada amount mereka dalam akaun KWSP kepada anak-anak ataupun kepada pasangan. Jadi bagaimanakah sebenarnya perkara ini bakal berlaku? Konsepnya bagaimana, kaedahnya bagaimana? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, seperti dinyatakan di awal video sebentar tadi, baru-baru ni pihak KWSP ada memperkenalkan beberapa inisiatif yang mana antara lainnya adalah iLegacy dan juga iEmas. Dua perkara ini yang mana banyak menimbulkan persoalan di pihak pencarum. Ramai yang tertanya-tanya apa itu iLegacy, apa itu iEmas. Okay, kita pergi dulu kepada iEmas. iLegacy itu admin nak sentuh lebih sedikit nanti. Okay, iEmas ini adalah di mana suatu umur persaraan. Jadi sebelum ini anda ada option untuk mengeluarkan semua baki anda dalam akaun KWSP. Tapi selepas ini anda akan ada pilihan lain yang mana pilihan lain itu adalah pengeluaran secara bulanan. Jadi bermakna baki anda itu akan terus automatik masuk ke dalam akaun emas yang mana anda boleh membuat pengeluaran secara bulanan, bukan secara sekaligus amount dalam baki akaun KWSP anda itu. Tapi harus diingatkan, buat masa sekarang ini adalah optional, ini adalah pilihan. Cuma yang merisaukan sekarang ini, selepas ini adakah ianya akan menjadi wajib, bermakna tiada pilihan untuk pengeluaran secara sekaligus, tapi semua pencarum yang mencapai usia persaraan hanya boleh mengeluarkan secara bulanan. Itu yang dikuatari oleh ramai pihak sebenarnya. Buat masa sekarang ini, itu adalah optional dan kita mengharapkan agar ianya menjadi optional sampai bila-bila, bukannya menjadi suatu kewajipan untuk pengeluaran itu dilakukan secara bulanan. Biarlah pihak pencarum yang menguruskan sendiri wang mereka setelah bersara bagaimana cara untuk mereka menggunakan wang yang mereka ada dalam akaun KWSP itu. Jadi itu yang pertama, iaitu iEmas. Yang kedua tadi adalah berkaitan dengan iLegacy. Okey, iLegacy ini seperti dinyatakan sebentar tadi, suatu umur persaraan lebihan daripada baki akaun KWSP anda dibenarkan untuk dipindahkan kepada anak-anak ataupun pasangan yang mempunyai akaun KWSP. Ingat tu, yang mempunyai akaun KWSP. Pindahan itu bukan dimasukkan ke dalam akaun bank mereka, tapi dimasukkan ke dalam akaun bank KWSP mereka. Jadi apa implikasinya? Implikasinya, wang anda itu akan kekal berada di KWSP kerana anak anda, pasangan anda mungkin belum mencapai usia persaraan. Jadi wang itu tidak boleh dikeluarkan, jadi akan berada dalam akaun KWSP anak anda ataupun pasangan anda. Jadi implikasinya pihak KWSP boleh menggunakan wang itu untuk pelaburan dan sebagainya. Yang baiknya amount yang boleh dipindahkan itu adalah lebihan daripada baki akaun KWSP anda. Lebihan ini bermaksud kalau katakanlah jumlah yang telah pun ditetapkan sebagai contoh 1.1 juta amount maksimum, bermakna baki selepas itu sahaja yang dibenarkan untuk dipindahkan kepada anak-anak ataupun pasangan ini. Yang tak baiknya, amount tersebut akan kekal berada dalam KWSP yang mana tidak boleh dikeluarkan dengan sewenang-wenangnya, harus pula menunggu usia persaraan anak-anak anda dan juga pasangan anda. Jadi itu adalah antara dua inisiatif yang baru-baru ini diperkenalkan oleh pihak KWSP, iaitu yang pertama tadi adalah iLegacy dan yang kedua adalah iEmas. Cuma apa yang dilihatkan sekarang ini, konsep ataupun kaedah ini adalah lebih untuk memastikan pihak KWSP ada dana yang mencukupi untuk melakukan pelaburan dan sebagainya supaya pelaburan dapat ditingkatkan, keuntungan juga dapat diperolehi dengan lebih dan dapat diagihkan kepada pencarum-pencarum KWSP ini melalui faedah-faedah yang dibayar setiap tahun. Jadi konsepnya bolehlah diperkatakan seperti win-win situation, kaedah menang-menang di mana pihak KWSP dapat menggunakan wang itu untuk pelaburan sekaligus dapat menjana pendapatan, dan di pihak pencarum KWSP pula dapat memastikan kestabilan pendapatan selepas usia persaraan. Jadi guys, apa kata anda berkaitan dengan dua inisiatif yang telah pun diperkenalkan oleh pihak KWSP ini? Tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.